kerajaan perpaduan di peringkat negeri itu wujud. Pertama sebab kita ada esko kerajaan negeri dari keadaan. Timbalan speaker juga dari JAP. Jadi ada esko dari JAP juga lah. YB lantikan, Pahang ada YB lantikan. Dan YB lantikan keadaan dapat satu, amanah dapat satu. Yang lain tu ada tokoh, lepas tu ada UMNO lah. Jadi dari segi itu kerajaan perpaduan itu berlaku di Pahang. Kita ada ahli majlis hampir di setiap daerah. Di setiap daerah tau. Ketua-ketua kampung walaupun tidak sebanyak UMNO, kita ada ketua kampung dan dari kalangan kita dilantik. Dari segi struktur kerajaan perpaduan di Pahang itu, komposisi itu nampak macam logik sebab kita ada wakil rakyat 2 orang, tapi dalam keadaan itu pun kita ada wakil di setiap daerah dan sebagai ahli majlis. Program-program pencapaian kerajaan, bantuan itu kalau melalui kerajaan negeri maksudnya boleh sampai kepada rakyat kalau di kawasan yang melibatkan kita melalui wakil kita sebab kita ada exco kerajaan negeri. Benda tu boleh sampai, even Kedun Semambu pun dia boleh pergi melalui wakil rakyat kita. Bantuan dari kerajaan negeri bukan federal boleh sampai. Benda tu berlaku dan kerjasama itu berlangsung lah. Ada kerjasama. Kita membuktikan pada satu tahap kita boleh bekerjasama dengan UMNO dan semua kerajaan. Jadi amat sayang kalau benda yang baru ni akhirnya kita tinggalkan sebab kita dah membuktikan kita boleh bekerjasama. Even bantuan dari kerajaan persekutuan sekalipun dia sampai dalam program-program yang melibatkan semua pihak. Pihak kita, di pihak parti kita, di pihak kerajaan persekutuan, juga di pihak kerajaan negeri. Kerjasama itu berlangsung.